pesaran mikrosyarikat kita cuma hari tau sekali. Tapi pengurusan dasar dah tetapkan kereta baru. Cuma Jabatan Kewangan je yang tak selaras dengan kita. Ini lagi satu masalah mikro. Pembekal barang mentah kita telefon tadi stok dinding lagi. Kalau stok lambat sampai, imej syarikat kita dengan pelanggan boleh rosak, tahu tak? Sebab tu bos, kita tak boleh harapkan satu saluran pengenalan je. Kita kena bekerjasama rapat dengan pemborong, peruncit dan agensi perkhidmatan pemasaran untuk buat market research baru. Masalah yang saya not, pelanggan kita sekarang ni ada banyak jenis. Ada pasaran pengguna yang beli untuk diri sendiri, ada pasaran pengguna yang nak untuk atas angin je. Cita rasa diorang semua beza sekarang ni. Itu baru mikro bos. Kesedaran mikro luasan ni lagi mencabar. Sekarang ni faktor ekonomi tengah main peranan. Kuasa beli pengguna makin merosot sebab pasaran hidup tinggi. Ditambah pula dengan trend teknologi yang berubah tu sangatlah pantas. Kalau kita lambat, inovasi melalui R&D, teknologi lama kita akan terpupus. Betul bos, belum kira faktor sosial dan kebudayaan lagi. Sensitiviti masyarakat sekarang tinggi. Silap haribulan komuniti tempatan dan pihak media kritik keputusan firma kita. Terus jadi reputasi syarikat. Jadi bos, pilihan di tangan kita sekarang, kita nak buat tindak balas reaktif, iaitu duduk diam, pasif dan tunggu perubahan hitungan kita. Mestilah tidak. Kita kena bertindak secara proaktif. Kita lancarkan kajian pemasaran, marketing, research. Edarkan soalan selidik secara online, buat analisis SWOT dan kita rebut peluang pasaran sebelum pesaing lain kebas. Barulah syarikat kita boleh bina hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Betul tak bos? Bye bye.